Okey, mesin rumput portable ni, aku nak pasangkan pisau yang tak tajam ni dan aku nak test potong rumput dekat belakang aku ni. So, mula-mula korang kena buka dulu skru ni pakai spanner yang dibagi. Bila korang dah buka, barulah korang boleh pasangkan dia punya mata ataupun pisau tu ha. Ada beberapa jenis pisau yang dia bagi, ada yang jenis tajam besi macam ni dan ada juga yang jenis bulat macam ni ha. Tapi untuk demo kali ni aku akan gunakan yang plastik ni je lah sebab tak nak membahayakan diri aku sendiri, sebab lagi pun takut kena violation. Bila korang dah buka skru ni, korang boleh masukkan macam ni je, alignkan betul-betul dan korang boleh skrukan semula. Ataupun untuk lebih safety lagi, korang boleh masukkan washer ni and then barulah korang boleh skrukan dia supaya dia lebih selamat lagi. And then korang boleh ketatkan semula dia punya skru. Okay, macam ni je. Dan dekat sini ada safety tau. Safety ni adalah dengan cara korang tak boleh tekan button ni selagi korang tak tekan button kat tepi ni ha. Jadi ini adalah keadaan bila korang nak onkan dia. Ni tak boleh tekan, korang kena tekan tepi ni dulu, barulah korang boleh tekan yang belah bawah ni. Okey, nampak tak? Nampak tak? Dia pusing macam tu. Kat sini dia boleh panjang pendek tau. Jadi korang boleh panjangkan dengan cara tolak je ke depan dan korang boleh tolakkan ke depan macam tu. Benda ni pun korang boleh adjust sama ada korang nak macam ni ataupun nak menunduk ke bawah. Lepas jumpa kedudukan yang betul, korang boleh terus onkan dia. Tekan, on. Nampak tak? Nampak tak? Mantap. Mantap dik. Setakat rumput-rumput kecil ni tak ada hal lah. Aku boleh buat sepanjang hari. Senang kerja tukang kebun kat rumah aku sebab aku dah potongkan rumput. Okey, memang sangat safety dan sesuai untuk gunakan dekat kawasan rumah yang tak besar ataupun kawasan rumput yang tak besar. Okey, setakat nak bersihkan laman rumah tu boleh je, tak ada masalah punya. Link ada dekat bawah kalau korang nak beli juga. Mantap kan?